Harum pandan, lemak manis rasanya, puding roti sedap tak sangka. Caranya, sediakan blender, masukkan 3 keping roti, guna roti putih ya. Potong ke saiz kecil-kecil terlebih dahulu supaya muat dalam blender dan cepat hancur. Sebenarnya roti ni nak racik-racik pun boleh ataupun koyak-koyak. Masukkan pula 1 liter susu segar. Saya masukkan sebahagian dulu untuk lancarkan bahan lain masa nak blend. Selebihnya akan dituang masa masak nanti. 5 sudu besar gula, 1 sudu kecil garam. Kisar bahan-bahan ni sampai halus. Siap blend, campurkan pula dengan 1 sudu besar serbuk agar-agar. Kacau sebati. Sudah sebati, campurkan imalko kelapa pandan. Sesiapa yang ada pandan segar, kisar ambil jus, lagi dah sedap. Masukkan 1 sudu kecil imalko kelapa pandan. Kacau rata. Kalau warna masih pucat, tambah sedikit pewarna hijau. Laras ikut kesesuaian ya. Tuang adunan ke dalam periuk. Diikuti susu yang berbaki tadi. Dan tambah aroma dengan daun pandan segar. Hidupkan api. Masak guna api sederhana ya. Dapat elakkan bancuhan dari terhangus. Kacau pelan-pelan. Gaul sekali-sekala, sambung masak hingga mendidih. Dah mendidih, tutup api. Rehatkan dalam 10 minit, biar agar-agar dapat turunkan suhunya. Dan keluarkan daun pandan. Sementara itu, sediakan acuan. Saya guna cawan kecil-kecil macam ni ya. Tak ada cawan, guna loyang pun boleh. Tuang agar-agar ke dalam cawan, isikan biar hampir penuh. Siap isi, sejukkan. Selepas itu, masukkan ke dalam peti sejuk hingga set. Ini hasilnya. Wangi pandan, warna cantik, tekstur halus. Sebelum hidang, taburkan kelapa kering, ratakan biar penuh di permukaannya. Lagi menarik, tambah daun pandan. Siap. Sedap makan sejuk-sejuk. Puding roti sesuai untuk hidangan keluarga, majlis hari jadi, mahupun majlis-majlis keraian. Semoga bermanfaat. Selamat mencuba.